untuk kita gunakan Turnitin. Okey, terdapat 4 langkah yang mudah. Okey, sangat ringkas. Okey, langkah yang pertama, okey, semestinya kita perlu cipta account dululah. Okey, kena ada user profile. Okey, pensyarah perlu dapatkan account daripada pentadbir Turnitin di setiap kampus. Dan pelajar boleh dapatkan akaun daripada pensyarah. Yang ni kita akan pergi nanti lebih details dalam latihan hands on. Okay, jadi bila pensyarah dah ada account, dah ada user profile, okay, peranan pensyarah adalah untuk kita cipta kelas. Okay, untuk kita cipta kelas dan kita cipta tugasan, assignment. Okay, jadi bila kita dah pensyarah dah create kelas, dah create assignment, okay, kita boleh enrollkan pelajar dalam kelas tersebut dan pelajar hanya perlu submit paper kepada Turnitin. Okay, baik. Jadi peranan pensyarah adalah untuk kita create kelas dan juga create assignment, dan pelajar berperanan untuk submit, okay, untuk hantar manuskrip kepada Turnitin. Okay, kita akan pergi lebih details nanti dalam latihan hands on. Okay, untuk setiap role. Okay, untuk pensyarah dan juga untuk pelajar. Okay. Baik, dan kita boleh menggunakan Turnitin, okay, di mana-mana jua di seluruh dunia pada bila-bila masa, okay, tidak kira lah, okay, sama ada menggunakan PC, laptop, tab ataupun telefon pintar. Okay, dan Turnitin boleh support untuk 30 jenis bahasa. Okay, termasuklah bahasa Melayu, bahasa Cina, Mandarin, bahasa Arab dan sebagainya. Okay. Baik, okay, ini adalah online guides and resources. Okay, guides and resources untuk admin Turnitin, untuk pensyarah dan juga pelajar. Okay, saya akan kongsikanlah pautan ni nanti kepada Dr. Kumar untuk dikongsikan kepada semua. Dan ini adalah pautan untuk videos. Okay, all the tutorial videos, okay, untuk Turnitin admin, untuk instructor dan juga student. Okay, saya akan kongsikanlah kedua-dua pautan tersebut kepada Dr. Kumar untuk dikongsikan kepada semua. Okay, baik, itu sahaja. Okay, baik, seterusnya kita akan pergi kepada latihan hands on. Okay, baik, okay, ini adalah training guide untuk pensyarah. Okay, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk latihan hands on kita ada 3 bahagian lah. Okey, 3 bahagian. Okey, yang pertama saya akan terangkan untuk pentadbir Turnitin. Okey, bagi setiap kampus, okey, IPG kampus di seluruh Malaysia. Kemudian bahagian kedua untuk pensyarah dan bahagian ketiga untuk pelajar. Okey, training guide ni adalah untuk pensyarah. Okey, ini untuk pensyarah, di mana saya akan kongsikan training guide ni kepada Dr. Kumar. Okey, untuk dikongsikan kepada semua pensyarah IPG. Okey, baik. Sekarang kita buka internet browser. Okey, Google Chrome, Mozilla, Edge. Okey, buka internet browser, and then kita pergi ke laman web Turnitin. Okey, www.turnitin.com. Okay, we are going to do a step-by-step training. Okay, hands-on training. Okay, baik. Okay, untuk yang dah ada account Turnitin, okay, untuk yang dah ada account Turnitin, okay, boleh log masuk, okay, ke dalam account Turnitin dengan cara klik pada butang login. Okay, kemudian masukkan email address. Okay, email yang didaftarkan, okay, di bawah IPG. Okay, email IPG lah, email rasmi IPG. Okay, email yang didaftarkan di bawah IPG. Kemudian masukkan kata laluan dan klik butang login. Okay, untuk yang dah ada account Turnitin, tak kiralah sama ada sebagai pentadbir, sebagai pensyarah ataupun sebagai pelajar. Okay, boleh klik login. Okay, masukkan email yang didaftarkan di bawah IPG, masukkan password, kemudian klik butang login. Okay, baik.
untuk pensyarah ataupun pelajar ataupun admin yang dah ada akaun Turnitin di bawah IPG tetapi tak boleh nak log masuk. Okey. Mungkin terlupa password. Okey, terlupa kata laluan ataupun bila dah lama sangat tak login, bila kita cuba login password expired. Okey, kata laluan dah tamat tempoh. Okey. Baik, untuk yang dah ada akaun tetapi tak boleh nak log masuk. Okey, sama ada terlupa password ataupun password expired. Okey, macam mana nak buat? Kita boleh reset password. Okey. Cara untuk reset password adalah dengan cara daripada login page kita boleh scroll ke bawah. Okey. Kemudian klik pada butang click here button link click here lah. Okey, kita boleh nampak dekat sini forgotten your password. Okey, ini bukan untuk terlupa password sahaja ya. Okey, sekiranya terlupa password ataupun bila kita cuba login password dah expired. Okey, boleh reset password dekat sini. Okey, klik saja pada pautan click here. Okey, kemudian okey, dia akan bawa kepada reset user password page. Okey, dan masukkanlah email yang didaftarkan di bawah IPG, email yang associated dengan account IPG. Okey, kemudian klik butang next. Okey, baik. Jadi bila kita dah klik butang next, sistem Turnitin akan menghantar email. Okey, untuk kita set password yang baru. Okey, untuk set password yang baru. Jadi bila kita dah reset password, boleh semak email. Okey, sistem akan hantar email untuk kita set password yang baru. Okey, kemudian set lah password yang baru, kemudian boleh login macam biasa. Okey, baik. Untuk new user. Okey, new user untuk pensyarah yang tiada akaun Turnitin sebagai instructor. Okey, sebagai contoh mungkin kita mungkin ada pensyarah baru. Okey, pensyarah baru boleh jadi pensyarah di IPG. Okey, tiada akaun Turnitin. Okey, untuk new user, pensyarah yang tiada akaun boleh dapatkan akaun Turnitin instructor daripada Turnitin admin. Okey, baik. Master admin adalah Dr. Kumar. Okey, dan setiap IPG di seluruh Malaysia mempunyai sub admin. Okey, jadi boleh rujuk kepada sub admin untuk kampus masing-masing lah. Untuk pensyarah yang tiada akaun boleh rujuk kepada sub admin di setiap kampus, di kampus masing-masing. Okey, untuk dapatkan akaun. Okey, tapi master admin adalah Dr. Kumar. Kalau kita tak tahu siapa sub admin untuk kampus tersebut, boleh rujuk kepada Dr. Kumar. Okey, baik. Baik, jadi saya akan log masuk. Okey, ke dalam akaun. Okey, jadi bila kita dah daftar, dah log masuk. Okey, ini adalah instructor homepage. Okey, ini adalah instructor homepage untuk akaun pensyarah. Okey, jadi kita akan nampak nama institusi dekat sini lah. Contoh, okey, akaun saya Institut Pendidikan Guru Malaysia. Okey, untuk akaun pensyarah mungkin ada nama setiap kampus masing-masing lah. Okey, mungkin IPG Ceras ke, IPG Batu Pahat ke, kita akan nampak nama institusi. Okey, kemudian dekat atas kita akan nampak ada black bar, di mana daripada black bar ni kita akan nampak nama kita appeared dekat sini. Okey, jadi ini akaun kita lah. Okey, kemudian dekat tengah-tengah ni kita akan nampak ada instructor. Okey, bila kita klik pada drop down menu, kita akan nampak ada dua pilihan. Okey, untuk akaun pensyarah dan akaun pelajar dia ada dua. Okey, sama ada instructor ataupun student. Okey, untuk admin ataupun sub admin Turnitin setiap kampus dia akan ada tiga. Okey, dia akan ada tiga. Okey, dia akan ada instructor, ada administrator dan juga student. Okey, baik. Baik, jadi saya harap semua dah boleh log masuk, semua dah ada akaun. Okey, kalau tak ada akaun, boleh dapatkan akaun daripada sub admin untuk setiap kampus. Okey, mana-mana pensyarah yang dah ada akaun tapi tak boleh nak log masuk, terlupa password, password expired, okey, boleh reset dulu password. Okey, reset dulu password, set password yang baru, kemudian boleh log in macam biasa. Okey,
Baik. Baik. Okey, jadi saya akan teruskan dengan bahagian yang pertama lah untuk pentadbir taniin. Okey, Okey, Mak Zlan. Ya, saya. Kata. Okey, minta maaf mencelah. Okey. Ya. Ini ada soalan biasa daripada pihak kampus. Contohnya, mereka dah lupa password satu, then mereka dah lupa password email. Password email yang register dalam Turnitin itu dah lupa. So dalam kes macam ini, terima kasih. Okey, doktor. Okey, untuk kalau kita terlupa password Turnitin, kita boleh reset. Okey, macam saya jelaskan tadi. Bila kita reset, okey, sistem dia akan hantar email. Okey, maksudnya kita kena check email. Okey, kalau terlupa password email, okey, yang ni saya tak boleh nak tolong reset. Okey, sebab email ni kena check dengan IT. Okey, kalau terlupa password email, mungkin kena check dengan IT IPG lah. Okey, sebab biasanya untuk email ni IT yang akan create. Okey, jadi dia berbeza lah akaun Turnitin dengan akaun email berbeza. Okey, untuk Turnitin saya dah jelaskan tadi macam mana kita nak reset. Cuma link tu dia akan hantar ke email. Kalau terlupa password email, kalau boleh reset, cuba reset email lah. Saya tak pasti email IPG bagaimana. Okey, kalau tak boleh reset, kena rujuk kepada IT IPG. Itu yang saya boleh jelaskan lah. Sebab mungkin setiap company, setiap institusi dia menggunakan email yang berbeza. Okey, server yang berbeza. Jadi untuk reset password email kena rujuk kepada IT. Okey, IT IPGM. Okey. Baik. Ada lagi soalan, doktor? Atau kita boleh teruskan? Okey, baik. Kita teruskan dengan bahagian yang pertama. Okey, kita teruskan kepada bahagian yang pertama untuk Turnitin admin. Okey, seperti yang saya jelaskan tadi, setiap kampus, okey, setiap kampus dia ada sub admin. Okey, setiap kampus dia ada sub admin yang boleh dirujuk lah. Okey, untuk admin, okey, peranan admin ni mudah sebenarnya. Okey, peranan admin ni hanya untuk kita memantau, okey, memantau senarai pensyarah yang ada dalam akaun tersebut. Okey, untuk kita pantau, untuk kita daftarkan, okey, pensyarah yang tiada akaun. Okey, ini adalah antara peranan-peranan admin lah. Okey, jadi untuk admin, okey, sangat mudah. Okey, bila kita dah tukar kepada role admin, kita akan nampak nama institusi. Okey, kita akan nampak account ID dan kita akan nampak account name, iaitu nama institusi. Okey, kita akan nampak status. Okey, instructor, bila kita klik dekat sini, okey, kita akan nampak senarai pensyarah yang telah didaftarkan di bawah akaun tersebut. Okey, senarai pensyarah yang telah didaftarkan di bawah akaun tersebut, nama pensyarah beserta email. Okey, kita boleh tengok status dia. Okey, tarikh dia join bila, okey, dan bila dia last login, okey, berapa banyak kelas yang dia dah cipta, okey, dalam akaun tersebut. Okey, dan daripada instructor tab juga, admin ataupun sub admin boleh daftarkan pensyarah. Untuk mana-mana pensyarah yang tiada akaun Turnitin sebagai instructor, boleh daftarkan dekat tab instructors. Okey, dengan cara klik pada butang add instructors. Okey, kalau tak ramai, kita boleh buat manually one by one lah, iaitu add individual. Okey, sebagai contoh, add individual, klik dekat sini. Okey, boleh letak first name, last name dan juga email address pensyarah. Okey, first name, last name dan juga email address pensyarah. Kemudian klik butang submit. Okey, kemudian kita akan tengok status lah, sama ada dah exist ke, belum ada account ke. Okey, so dia akan minta kita confirm sama ada kita nak submit ataupun tidak lah. Okey, kalau dah confirm all the details, first name, last name, email, boleh klik butang submit untuk kita daftarkan pensyarah. Okey, untuk mana-mana pensyarah yang tiada akaun Turnitin. Okey, ini kalau tak ramai. Okey, kalau ada ramai, ada 10 orang, 20 orang. Okey, so instead of kita add manually one by one, okey, kita boleh upload a list.
Okay, kita boleh upload a list. Okay, jadi requirement untuk upload list, kita boleh gunakan Excel lah. Okay, Microsoft Excel, okay, CSV format. Okay, so dalam Excel tu, first column first name, second column last name, dan third column email address. Okay, dalam Excel. So kita boleh senaraikan lah, okay, pensyarah yang belum ada account, okay, dalam satu Excel, kemudian kita boleh upload file dekat sini. Okay, ini adalah cara bagaimana admin ataupun sub-admin untuk kita daftarkan mana-mana pensyarah yang belum ada account Turnitin. Okay, baik. Dan daripada sini juga kita boleh edit untuk account setting. Yang ni untuk admin lah, admin kita boleh edit account setting. Okay, dan daripada sini kita boleh tengok, okay, nama account, okay, kalau kita nak tukar nama ke, okay, email address untuk sub-admin, okay, kemudian last name, first name, okay, dan kita boleh tengok senarai features yang ada lah, okay, sama ada kita nak enable features ataupun kita nak disable features. Okay, sini boleh ditetapkan oleh sub-admin. Okay, ataupun kalau ada mana-mana IPG yang masih menggunakan email peribadi pensyarah ataupun staff, okay, maksudnya bukan guna general email untuk admin, boleh ubah email tersebut dekat sini. Okay, ataupun katakan, okay, admin ni dia dah left, okay, dia dah left IPG ataupun dia dah pencen, dah tukar orang lain, okay, nak tukar sub-admin pun tukar dekat sini. Okay, sama ada sub-admin tu buat sendiri ataupun Dr. Kumar sebagai main admin pun boleh bantu untuk tukarkan, okay, kepada email untuk sub-admin yang lain. Okay, baik. Ini antara peranan-peranan untuk sub-admin bagi setiap kampus IPG di seluruh Malaysia.